Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel saya. Masih lagi hari yang sama juga, iaitu hari Jumaat 27 hari bulan Mac 2026 Masihi bersamaan dengan 7 Syawal 1447 Hijriah. Okey, seperti biasa sekarang ni pukul 7.04 petang. Seperti biasa video dari report kita untuk hari ni. Dia kata petang tu pasal belum masuk waktu maghrib lagi. Maghrib anda ada 7.20 hari ni. Sekarang ni baru 7.04 petang. Jadi tak masuk maghrib lagi, masih itulah. Tarikh tak berubah lagi lah. Masih 7 Syawal lagi. Lepas maghrib nanti barulah 8 Syawal. InsyaAllah malam ni saya akan pergi ke ni lah. Ke masjid lah. Untuk semaya syak. Malam cuti dia. Cuti semalam malam. Okey, seperti biasalah video dari report kita untuk hari ni. Lepas pada buat video dari report kemarin, mandi semaya maghrib tu. Lepas mandi maghrib tu so panah kepala. Lepas tu masuk Isya, semaya Isya. Lepas tu dah ada pukul berapa? Pukul 9.30. Oh, saya keluar pergi kedai bakery seperti biasa, minum malam seperti biasalah. Lepas tu pergi masjid rumah dah tadi. Lepas makan malam baru saya keluar. Lupa habis kulit-kulit. Panah lah je. Lepas tu pergi minum malam seperti biasa, balik pada pukul 1. Pukul berapa malam tengok. Pukul 12. 12.10 malam kelik. Tidur pula malam, kelik tidur tu malam tu. Dah ada pukul 2 pagi tidur malam. Pukul 2 pagi bangun pada pukul 6 awal lagi bangun. Pukul 6.10 bangun. Lepas tu sambung tidur balik, bangun pukul 6.50. Bangun mandi, sembahyang subuh. Makan sarapan. Lepas tu dah dengar apa? Ustaz mengajar baba tu, ayah mai tu. Kejap dalam TikTok live. Lepas tu so mengatuk tidur pada pukul 10.30 tidur, bangun pada pukul 12.48. Bangun mandi sembahyang subuh. Bangun mandi tu terus pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu betul ada maya ajak kan. Hari kering panggil ajak maya ajak dia. Lepas tu makan laksa ni lah, laksa kuah putih tu. Lemak. Lepas tu balik tu tunggu asar, semaya asar. Lepas tu terus pergi buat kerja tu lah. Sampai sana sudah mulai pukul 5, terus buat kerja. Siap sudah mulai tepat pada pukul 6 petang. Lepas tu dah buat video review tu kejap 2 minit tu. Lepas tu dah siap video tu, terus klik dah. 4 minit terus klik. Klik tu relax tu, rupanya bagi sapat tu. Ada gapo. Saya bukan orang daripada 100,000 pembeli tu. Anggaran saya dah ada 100,000 pembeli. Saya tak termasuk daripada 3,000 penerima duit raya tu, daripada garis QS kan. 3,000 penerima. Kena cuba lagi. Kalau mula-mula dah ada duit. Cuba lagi kalau tak ada. Kontes dia, kalau buat kontes pula. Dia kata berdepak nak buat pula kontes tu. Kontes pemenang bertuah, pembeli bertuah, pelanggan bertuah dia tu. Dia apa? 3,000 duit raya tu. Sampo raya daripada RM10, RM50, RM100, RM10, RM20, RM50, RM100. 4 nok ni lah. 3,000. Sampo raya selit dah bila tu. Lepas tu hadiah version seputih. Lepas tu rantai mah 1. Gelam mah 1. Lepas tu untuk satu pemenang, dan hadiah utama RM500,000 untuk satu pemenang. Untuk rantai mah satu pemenang. Lepas tu untuk 10K 7 pemenang. Lepas tu 3,000 sapu raya. Saya tak dapat gambar satu. Aduh, 3 ya. Beli benda tu. Luxberry tu. Kopi Luxberry tu. Lepas tu tak ada apa lah.
tak review lah. Tak apa, tak payah review. Ada tak dapur rumah saya tu. Tak ada tinggal surat ke apa, tak ada lah. Bukan tak terpilih tu. Saya share. Klik-klik tahu buka dah tak. Kalau rumah bayar tu buka dah. Okey, ada sajalah. Lepas tu saat ni baru ketujuhan baru ingat tak buat video daily lagi. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.